Saya sejuk ni. Sejuk habis kaki-kaki ni. Sejuk. Belakang ni perlu ni. Oh, mana kata Jin tu duduk macam ustaz ke? Bukan, pasal ustaz depan dia. Oh. Kan. Ustaz tahu tu antara kita ni tu. Dah, bukan. Tak tahu, bukan pasal jin. Pasalnya bila ustaz dah depan, orang-orang hak pandai dah depan. Saya gagah juga je baca. Ketak habis sejuk di kaki. Tapi dah. Apa suruh sayang dia. Dah sungguh. Sungguh ni. Sejuk ni. Kami dah berobat ustaz. Saya minta maaf lah. Bukan kata demi Allah tak. Tapi nak ceritanya, kalau saya pergi masjid, kan, belakang saya menteri ke, Perdana Menteri ke, Agung ke, saya tak. Saya insya-Allah saya boleh jadi imam. Insya-Allah. Macam tu. Tetapi Kak, kalau ada budak umur 13 tahun ke 14 tahun, dia pakai serban tafiz. Ketak saja ketak. Jangan pula kalau kata orang besar-besar. Budak umur 14 tahun pun. Tak boleh dah, tak boleh pergi dah. Sebab kita tak mengaji. Ya, general ke siapa ke duduk belakang, saya tak apa. Insya-Allah tak apa. InsyaAllah boleh jadi imam. Tapi waduha kuliah je lah. Tapi nak cakap kata boleh. Boleh habis mayang. Tapi kalau ada budak tafiz belakang, tak boleh. Sejuk ni. Ni buat baca sedap. Gitulah Ustaz. Kalau macam ada gangguan lah. Tak boleh kesan ada gangguan itu kalau minum tu apa semua nanti. Jadi dalam dah Nabi pesan rawat kamu dengan Al-Quran dan madu. Jadi ayat-ayat pilihan tu kita dah masuk dalam ni. Lah mungkin dia tak mai. Kalau ada macam-macam tu yang pegang kayu. No, stand by. Macam orang yang post laju jidat, JT semua tu kalau dia terlangkah pun tak apa. Tak apa. Dalam telefon kan ada 30 juzuk. Janganlah buka dalam jamban macam tu lah. Nak buat macam mana? Kan? Jauh-jauh kan? Alhamdulillah.